Pernah tak anda terfikir apa yang membuatkan buaya di Asia Tenggara ini begitu unik dan istimewa? Jom kita selami dunia reptilia purba ini yang masih menghuni perairan kita. Asia Tenggara adalah rumah kepada beberapa spesies buaya yang paling hebat di dunia. Yang paling terkenal tentulah buaya air masin atau nama saintifiknya Crocodylus porosus. Buaya ini bukan sahaja reptilia terbesar di dunia, malah ia juga salah satu pemangsa puncak yang paling digeruni. Bayangkan, seekor buaya jantan dewasa boleh membesar sehingga lebih 6 meter panjang dan beratnya boleh mencecah 1 tan. Mereka sangat pandai menyesuaikan diri, boleh hidup di air masin, air payau dan juga air tawar. Dari muara sungai hinggalah ke lautan terbuka, mereka adalah raja di habitatnya. Selain buaya air masin, kita juga ada buaya siam atau Crocodylus siamensis. Spesies ini lebih kecil sedikit dan biasanya ditemui di kawasan air tawar seperti tasik, sungai yang mengalir perlahan dan paya. Malangnya, buaya siam kini dikategorikan sebagai terancam secara kritikal di alam liar. Usaha pemeliharaan sedang giat dijalankan di negara seperti Thailand dan Kemboja untuk menyelamatkan spesies ini daripada kepupusan. Mereka lebih pemalu berbanding sepupu mereka yang lebih besar dan jarang sekali menyerang manusia. Satu lagi spesies yang menarik ialah buaya tembaga atau Thomistomus telegeli. Walaupun sering disalah anggap sebagai buaya sejati, ia sebenarnya tergolong dalam keluarga yang berbeza. Ciri paling ketara adalah muncungnya yang sangat tirus dan panjang sesuai untuk menangkap ikan, yang merupakan diet utamanya. Buaya tembaga ini kebanyakannya mendiami paya gambut dan sungai berarus perlahan di semenanjung Malaysia, Borneo dan Sumatera. Seperti buaya siam, populasi mereka juga semakin terancam akibat kehilangan habitat. Kehadiran buaya-buaya ini sangat penting untuk keseimbangan ekosistem. Sebagai pemangsa puncak, mereka mengawal populasi haiwan lain dan memastikan sungai serta paya kita kekal sihat. Namun, konflik antara manusia dan buaya semakin kerap berlaku disebabkan oleh pembangunan yang menceroboh habitat mereka. Adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk belajar hidup secara harmoni dengan gergasi purba ini. Kita perlu menghormati ruang mereka dan menyokong usaha pemeliharaan agar generasi akan datang masih berpeluang melihat kehebatan buaya Asia Tenggara. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran kami untuk lebih banyak lagi fakta menarik tentang hidupan liar. Jumpa lagi.